Pertama, Islam tak benarkan satu orang Muslim duduk dalam masjid saja, tak kerja, tak buat apa, sembahyang, kemudian minta daripada orang, tolong bagi saya makan. Islam tak benarkan. Islam kata, kamu mesti sembahyang, tapi kamu juga mesti kerja. Kalau ada orang Islam yang tak kerja, Islam dia tak betul. Nabi lihat satu orang sahabat dia, tak mau buat apa, nak ibadat saja. Nabi nasihatkan dia, inna li nafsika alaika haqqa wa li rabbika alaika haqqa. Inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa. Maksudnya, kepada Tuhanmu mesti awak laksanakan tanggungjawab, untuk dirimu juga awak mesti laksanakan. Kerana ada orang pada zaman Nabi pun ada. Dia nak puasa saja, tak mau buka-buka. Kerana dia nak bagi dia kuat agama. Nabi kata jangan. Puasa dan buka puasa. Ada pula yang nak sembahyang saja, tak mau tidur-tidur. Nabi kata jangan. Sembahyang, tidur, bila segar, sembahyang. Sembahyang. Bila dah mengantuk, tidur. Nabi tak benarkan dia. Ada yang tak mau kahwin. Saya tak mau kahwin, takut nanti saya tak fokus untuk ibadat. Nabi kata, aku yang terbaik sebagai orang yang mengetahui agama. Aku berkahwin dan juga aku beribadat. Jadi agama Islam tak benarkan. Dalam Islam tak ada yang dipanggilkan dalam bahasa lah. Dia panggil kerahiban. Maksudnya satu orang tu tak kahwin, tak mau makan, tak mau apa, hanya kerana nak beribadat. Islam tak benarkan. Islam kata kena ada dua-dua. Dia tak time sembahyang dalam masjid, keluar masjid, kena pergi kerja. Siapa yang duduk dalam masjid, keluar masjid, pergi minta duit kat orang, bukan ajaran Islam. Bukan Muslim yang baik.